Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera bertemu lagi saya Zaza. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Ini kisah apabila isteri dan suami orang yang dikatakan bekerja satu ofis rupanya menjalin hubungan sulit. Dan kisah ini terbongkar apabila pihak Jabatan Agama Islam di sebuah negeri berjaya menangkapnya. Dan apabila operasi dibuat sekitar pukul 10 pagi, mereka dikatakan baru 2 jam duduk di hotel tersebut. Dan apabila siasatan dibuat, terdapat selimut dan cadarnya berselerak serta tisu yang telah digunakan di dalam tong sampah. Terdapat juga makanan, nasi lemak dan air kopi yang masih belum diminum dan dimakan. Dan tingkap hotel tersebut dibuka untuk lelaki tersebut melarikan diri. Tetapi pihak Jabatan Agama Islam tersebut telah mengawal sekeliling hotel tersebut. Dan wanita yang bersama dengan lelaki tersebut berada di dalam bilik air. Pada mulanya, enggan mahu keluar dan dikunci daripada dalam. Tetapi, apabila dipujuk oleh kekasihnya itu, beliau akhirnya keluar daripada bilik air tersebut. Dan apabila siasatan dibuat, yang lebih mengejutkan lagi, mereka mempunyai anak masing-masing. Dan mereka sudah lama menjalinkan hubungan tanpa pengetahuan pasangan masing-masing. Dan pada ketika itu, mereka memberitahu pasangan masing-masing adalah mereka pergi bekerja. Tetapi, apa yang berlaku, mereka ditangkap di hotel tersebut. Apapun, sepatutnya mereka tidak melakukan perkara tersebut dan menipu pasangannya. Dan akhirnya rahsia mereka terbongkar. Apapun, semoga kita menjaga diri dan hiasi peribadi. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita tak selalu.